Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum, saya nak tanya tuan, saya kena saman memandu di bawah umur dan boleh di compound, tetapi saya dah lebih tempoh dan bapa saya tiada lesen motor, cuma ada lesen kereta dan lori sahaja. Okey, terima kasih kepada sahabat yang bertanya dan untuk makluman juga kepada sahabat-sahabat di luar sana. Sebelum daripada itu, pastikan dulu butang-butang di sebelah payung ini diaktifkan. Bersahabat dulu dengan payung untuk anda terus mendapatkan info terkini, tepat dan betul. Tekan love jika anda suka, komen yang murni-murni serta jangan lupa share dan repost VTT payung ini kepada sahabat-sahabat di luar sana. Okey. Dalam konteks memandu di bawah umur, kesalahan ini tidak boleh dibayar compound. Mana boleh kesalahan memandu di bawah umur di compound? Tidak. So dalam arti kata, kalau kesalahan ini anda perlu hadir ke mahkamah untuk menyelesaikan kes tersebut. So secara automatik juga pemilik kenderaan didapati bersalah kerana membenarkan pemandu memandu di bawah umur. So kalau dah terlepas tarikh, payung syorkan sahabat hadir ke JPJ, mohon tarikh mahkamah baru untuk menyelesaikan kes tersebut. Okey? Jika info ini bermanfaat, apa lagi? Share. Assalamualaikum.